Okay, hari ni saya nak berkongsi tentang perkara menarik lah ya. Hmm, ini antara bila kita dah buat masuk festival ke apa perayaan kan, macam salah satu dia pakai konsep tema kan tema ni Ramadan nak raya. So digunakan purchase lah, beli barang dan lepas tu apa dia bagilah macam ni ya. Dia kata beli dia kata sekarang ni kalau macam syarat dia kat sini beli RM1 dan boleh purchase 6 unit ya. So ini antara game plan yang boleh kata bagus juga lah. This is a very good design kalau dia saya lah poster untuk attract orang lah untuk beli. Dan kalau dapat barang yang dibuat ni macam contohnya lah macam ni, macam tolak angin ni, ini pun macam untuk dia kalau boleh cari barang pun based on tema lah, tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan macam ni. Saya lihat antaranya untuk bagi segara mulut ya. Macam ini pun menarik juga ya. Untuk tema dia macam perut, so dia buat take care of your gut ya. So dia apa dia buat ni kat sini. So ini pricing lah ya. Dia bagi instant coupon RM5 daripada pembelian. Okay. So belajar satu hari ni saya pun belajar dari segi perkongsian daripada sini lah. Macam kalau yang daripada sini antara part yang kita boleh lihat ya, arrangement produk. So kemas, lepas tu ada banyak background. So dan pricing biasanya akan ambil dalam range macam ni lah, 30%. Ini antara price range. That's why kalau boleh usahawan kena ada satu produk yang boleh betul-betul mesti push lah ya. Untuk ada pricing gap tu, dia boleh untuk dia boleh markup dengan lebih best lagi lah. So semalam tu